Assalamualaikum Sarah. Waalaikumsalam. Hai Syah. Kau dah ada idea ke? Nak beli hadiah apa untuk majlis hujung tahun nanti? Aku pun tak tahu. Nak cari hadiah yang praktikal dan boleh digunakan. Tapi takut tak kena pula dengan cita rasa kawan-kawan. Kalau aku suka hadiah macam aksesori yang simple. Contohnya keychain atau kerongsang comel. Tudung bawal atau shawl yang tak mahal pun tak apa. Aksesori? Menarik tu. Walaupun hadiah yang kecil atau tak mahal, tapi bila digunakan, boleh ingatkan orang tentang persahabatan kita. Betul. Kau pula suka hadiah macam mana, Sarah? Aku suka minyak wangi. Tak semestinya mahal, tapi mesti bau buah-buahan macam peach, citrus atau campuran. Hadiah macam tu pun menarik. Aku tahu kedai yang jual minyak wangi murah, tapi baunya tahan lama. Terima kasih Sarah sebab bagi idea. Nanti aku borong minyak wangi kat kedai tu. Kau pun bagi idea juga Isha. Terima kasih. Bolehlah aku cari aksesori yang comel atau tudung bawal dan shawl yang mesra bajet. Kalau macam tu, insya-Allah esok kita keluar beli hadiah. Ya Sarah? Okey Syah. InsyaAllah esok kita jumpa kat sini pukul 10 pagi. Kita keluar awal, boleh balik awal. Setuju.